Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Bertemu kita pada hari ni. Syukur Alhamdulillah, hari ni hari kedua. Nak siapkan kerja. Sepatutnya kerja ni semalam dah siap, tapi owner rumah tukar pada plan B. So banyak lampu yang kita kena adjust. Sebelum ni kita dah tarik poin untuk yang poin-poin penambahan. Tapi masa plan tu owner tak nak pun buat cornice. Tapi lepas kita dah tarik wiring, dah siap, dia nak buat cornice pula. Jadinya banyak wire yang kita perlu sambung. Dan ni pun ada penambahan ni. Asalnya tak ada, tapi kena tambah. Dah jadi ambil masa 2 hari. Jadi InsyaAllah saya siapkan hari ni juga. So tinggal sikit lagi. Saya nak tunjuk sikit. Okey, ni dia lampu luar 2 biji kita dah pasang yang baru. Ni saya off supply, belum on. Dan ni kita tukar baru. Ni pun dah tukar baru. Okey, urat bahagian dalam. Kat sini ada 6 unit lampu LED downlight. Ni ada satu switch 2 biji dan satu switch 2 biji kipas. Itu pun satu switch untuk 2 unit. Kita guna lampu LED saiz 5 inci kalau tak silap. Dan switch tu pun InsyaAllah saya tukar. Saya bagi percuma, saya sedekah. Ni dia kerja yang dulu sebelum ni kita hacking. Dah plaster, dah cat, dah lawa dah tak nampak dah. Tu dia point icon. Sebelum ni kita hacking juga. Dah clear, dah cantik dah. Okey, ni point soket yang asal. InsyaAllah nanti saya tukarkan juga ni. Ni saya sedekah, saya tukar. Owner tak suruh tukar pun, tapi saya sedekah. Saya tukar yang baru InsyaAllah. Ni switch dia. Dan ni switch aircon. Ni switch water heater yang asal. Mungkin owner dah tak nak pakai, sebab water heater ni tak follow spec, kabel kecil. Tapi dekat DB saya dah bagi RCBO siap-siap. So mana tahu akan datang nak upgrade pasang water heater, tinggal tarik point saja. Tu ujung tu saya dah pasang siap-siap RCBO untuk water heater. Okey, untuk bilik yang nombor 2, ni pun tambah satu poin baru. Tu pun sama. Sebelum ni switch tu kat sana, jadi owner nak ubah, pindahkan switch kat sini. Kat sini asalnya 2 geng, kita jadikan 3 geng. Lampu bilik air, lampu atas ni, dan lampu tu kat dapur tu. Tu kipas. Dan ni kawasan dapur. Satu switch, 2 biji lampu. Dan ni pun sama bahagian dapur, 2 unit. Dan satu lagi penambahan dekat lampu bahagian luar. Sebelum ni tak ada. Kita dah siapkan lah. Itu dia. Ni lampu bahagian belakang kat luar. Ni dia poin yang sebelum ni kita hacking. Pecah tu, dah plaster, dah cantik, dah cat dah, dah lawa dah. Okay, ni soket dah tukar yang baru. Ni saya sedekah, Alhamdulillah, InsyaAllah. Okay, ni pun sama yang kita pecah sebelum ni. Ni naik, belok, tu atas. Kat sini ni kawasan slab. Sini cornice, jadi maksimum lampu tu. Sebab tu kita tak lampu ni kat sini. Kita tak ke sana sikit sebab ni slab, memang tak boleh kacau. Dan bilik nombor 2 tadi. Okay, ni dia. Ni lampu, satu switch, dan ni kipas. Oh tu dia punya songkok belum tutup, tak rapat. Nanti saya rapatkan. Dan tu point aircon. Dan ni switch point aircon. Sebelum ni kita hacking, pecah.
dah plaster, dah cat, dah lawa. Ini untuk Swiss aircon. Dan bilik nombor 3, point aircon. Ni lampu satu Swiss 2 biji. Dan ni kipas. Sebelum ni rumah ni tak ada point kipas, dia cuma ada point lampu saja ketiga-tiga bilik tu. Jadinya ni kita jadikan dia point kipas. Dan ni kita tarik point baru untuk lampu. Tapi untuk semua point lampu ni semua kita looping. Saya dah bagi tahu siap-siap dengan tuan rumah, semua looping. Tak jalan wiring yang baru sebab apa ni, nak savekan kos. Nak ikutkan wiring ke atas tu dah sampai masa kena rewiring. Tapi mungkin owner belum cukup bajet. Jadi kita buatlah mana yang dia setuju saja. Okey, ni kita punya DB. Untuk warranty ni saya bagi dia 5 tahun warranty untuk DB ni. Dan point baru yang kita buat tu, soket ada 3 skirt dan point aircon ada 3 skirt. Point aircon kita guna kabel 4mm. Okay, jom saya tunjuk sikit lah kerja-kerja dekat atas ceiling. Okay, bismillah. Assalamualaikum. Sampai malam hari ni saya siapkan, tapi lagi sikit kan, dah alang-alang, jadi siapkan terus. Sepatutnya satu hari dah siap kalau ikut plan yang mula-mula tu. Tapi owner nak ubah, pasang cornice, jadi dia pasang lampu downlight, so banyak yang kita perlu ubah. Ok, ni dia yang mana fleksibel warna oranye, itu yang kita ubah. Ni trunking saya punya yang saya buat minggu lepas. Ok, ni dia punya trunking straight. Kat sana dia punya main DB. Yang mana fleksibel warna oranye ni semua kita ubah daripada yang asal. Itu bukan yang baru, ni point lama tapi kita ubah. Tu yang jadi makan masa. Yang ini point baru. Yang pipe 1 inci ni semua point baru. Yang pipe kecil ni point lama, cuma kita ubah. Okay, ni dia lampu downlight. Okay, saya seal semua dalam pipe. Fleksibel saya guna warna oranye, InsyaAllah lebih berkualiti berbanding dengan yang warna putih tu. Warna oranye, warna hitam. Tapi oranye lebih baik daripada yang hitam dan putih. Ok, syukur Alhamdulillah. Sana master bedroom. Allahu Akbar. Ok, Alhamdulillah. InsyaAllah sikit lagi tinggal kerja kecil-kecil tu dan buat finishing. InsyaAllah malam ni saya siapkan terus. Alright, jumpa lagi di next video. Pada siapa-siapa yang nak buat kerja-kerja wiring dan sebagainya, boleh terus WhatsApp saya 0137676068. Ok, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.